putus kepala dia jatuh. Tak takut lagu tu. Itu maksudnya. Darah memacu, mati. Nak suruh orang takut. Kalau kita bunuh dengan cara lain, boleh dia kata tak sakit. Dia sendiri penjenayah tu kata. Dan orang lain pun tak takut, muka tertutup. Ni tak, dia suruh terbuka. Hak mana nak tengok lah. Hak mana tak saya tengok tu, takut tak sah lah. Jadi dengan cara pancung, satu segi dia menakutkan orang tengok, pemerhati. Yang kedua, dia sebenarnya dia ingat mati dengan cara pancung ni, dia ingat. Sebab tu sembelih pun dia suruh sembelih kan, hukum. Idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibha. Bila kamu bunuh, bunuhlah dengan cara yang paling baik. Bila kamu menyembelih, kamu sembelihlah dengan cara yang paling baik. Sembelih nak suruh mati binatang kita nak makan, macam-macam cara kan dalam dunia ni orang buat. Nabi tunjuk kita cara lagu mana. Sembelih. Itulah cara yang paling baik. Kalau bunuh orang dia tak boleh. Tapi kalau bunuh balas, qisas kerana dia bunuh orang, nak bunuh dengan apa dia? Nabi tunjuk juga. Tapi hak Nabi tunjuk tu tidak pedal saja. Itulah yang jadi khilaf tu. Kita ambil belakang lah senang. Hak pedal tu pun yalah juga. Hak dah guni pun boleh juga. Supaya puas hati orang keluarga si mati tu, hak kena bunuh. Baru puas hati. Kalau tidak kan dia duduk terbuku. Senang mati. Sebab dia tahu pada hakikatnya dengan pancung ni senang, tidak sakit. Sebab nak jadi sakit-sakit ni, dia masih ada hubungan dengan ni otak. Masih ada hubungan dengan otak yang berasa sakit tu. Tapi bila putus tak ada serah sakit. Ya, hikmah Islamnya dari satu pihak tidak menyakitkan, cara paling baik. Di satu pihak yang lain nak suruh orang takut. Kesan dia tu ada. Tapi boleh jadi kalau keluarga ni dia tahu, kalau dengan cara lagu ni hakikatnya dia tidak sakit. Ya, adik-beradik kita tu dia bunuh tu seksanya buat, kita tak puas hati. Dengan sebab itu ulama-ulama kata masalah ni dia kata boleh berlaku, kecuali hak haram. Misalnya kalau dia ragu, kita tak boleh nak ragu dia balik. Itu tak boleh. Dia liwat kawan tu sebelum pada bunuh, kita tak boleh nak liwat. Tak boleh. Hak haram tak boleh. Tapi kalau hak lain, boleh. Dia cokeh mata ke, dia guting bibir ke, misalnya dah, boleh kita buat lagu tu. Itu hukuman. Ini memasalah. Qisas dengan cara ini tidak termasuk dalam muslah yang terlarang dan tidak juga dimansuhkan. Bagi mereka inilah, bagi Imam Abu Hanifah ke apa, dia kata mansuh dah. Bagi dia tak ada jalan, tak boleh pakai, kena pakai tu, nak tak nak kena tu. Tapi bagi orang lain, dia kata tidak, boleh pakai lagi lah ni. Dan tidak termasuk dalam muslah. Tidak termasuk dalam muslah. Yang keenam, sabitnya hukum jenayah muharabah, sama ada ia dilakukan di bandar ataupun di luar bandar. Lama juga ulama yang mengatakan muharabah ni kepada dia, iaitu menyamun. Dia khusus dengan pada pasir atau tempat tak ada orang lah, sekat situ, ambil rapah barang-barang apa, bunuh. Itu muharabah kata dia. Tetapi itu tidak lengkap tu. Muharabah ni memerangi Allah dan Rasul, wa yas'auna fil ardi fasada. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan. Ni ayat ni kita tulis tu. Ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'azim. Itu ayatnya. Maknanya dia sebut sini memerangi Allah dan Rasul ni satu perkara lain. Wa yas'auna fil ardi fasadan, menimbulkan kerosakan di muka bumi, membuat kacau. Hak tu termasuk menyamung ke apa tu. Maknanya muharabah ni bukan khusus dengan menyamung saja. Muharabah ni lebih daripada tu. Hukum Islam jalan molek dah. Pemerintahan Islam molek dah. Kita berjatuh hak tu. Kita nak guling kerajaan tu.
Itu makna memerangi Allah dan Rasul. Nak guling pemerintahan ni, dia ada hukum. Ini macam-macam pendapat. Ada kata boleh bunuh, ada yang kata kena salib, ada yang kata potong kaki, bersilat tangan, bersilat. Ada yang kata buang negeri. Ini bergantung kepada keadaan masing-masing. Yang ni mengikut pandangan pemerintah lah, setara mana nak kena hukum dia ni. Nak kena J kau, nak kena gapo kau. Di buang negeri tu maksudnya kena J kau gapo. Termasuklah tu. Mana boleh bunuh. Dan hukuman ni mana-mana negara pun kita tak boleh kata ganak Islam. Negeri lain pula begitu juga. Kalau di negeri komunis ni, kita nak menegakkan demokrasi misalnya, lagu tu kena hukum. Kalau di negeri demokrasi misalnya, bawa ajaran komunis, lagu tu juga, hukum bunuh. Kalau tidak pun penjara seumur hidup dengan kerja-kerja berat. Itu yang dimaksudkan muharabatullah wa rasulih, memerangi Allah dan Rasul. Maknanya Islam ni molek dah, tiba-tiba buat lagu tu. Jadi orang nampak kerajaan Islam ni tidak berjaya, tidak berjaya. Jadi mudah-mudah nak buat, nak buat jenayah, nak buat apa. Yang ketujuh, orang-orang yang dalam perjalanan harus mengambil manfaat daripada harta zakat, seperti meminum susu unta zakat atau menggunakannya untuk tujuan-tujuan yang lain jika dibenarkan oleh pihak pemerintah. Mana zakat ni, unta ni, sebelum dibahagikan kepada orang-orang yang tertentu, boleh kalau dengan izin pemerintah, mana-mana pihak nak ambil manfaat. Misalnya minum susu dia, boleh. Ataupun nak naik kau unta tu, boleh. Atas dasar ni, apa nama ni, ulama-ulama faham, iaitu kalau duit zakat kita laburkan, boleh. Tapi dengan kebenaran pemerintah, dia fikir molek lagu tu. Kalau nak beri, misal kata orang sesak tak ada, tapi ramah lagi orang sesak tempat kita ni kan, hak perlu tu banyak lagi pada hak tu je kita kata. Katakanlah jika semuanya tak ada, selesai belakang, nak buat lagu mana? Kita boleh laporkan. Dengan sebab itu, mana benda ni tidaklah kata tetap kena bui juga. Benda kalau tak ada, orang pakit miskin tu dah tak ada, kaya misalnya, senang belakang, nak bui gapo lagi pada pokok tu. Kalau nak buat pun dalam bentuk lain, dia senang belakang dah. Dia kata nak butai kau gitu gini, orang tenggelam dalam hutan kau, tak ada misalnya kita kata. Jadi boleh buat dengan cara lain untuk jangka panjang. Itu jalan keluar tu ada. Daripada sinilah ulama fahamnya. Hak kata boleh tu. Tapi kita kena beringat sikit, macam tempat kita ni ataupun mana-mana pun kadang-kadang ambil kesempatan kan. Sedangkan ramai lagi orang hak memerlukan, fisabilillah pun banyak yang memerlukan. Pelajar-pelajar agama misalnya, orang-orang yang perang, orang Islam nak membebaskan negeri dia, misalnya di Palestin kau, di mana kau, di Kashmir kau buat nyayo, kena buat nyayo kan, orang Islam, dianya nak hidup bebas supaya orang lain lah juga. Kita boleh salurkan pada mereka itu. Cumanya dalam hubungan dunia ni tak boleh lah nyata gitu. Pandai-pandai lah, pandai-pandai nak rayaknya duit zakat tu boleh digunakan. Banyak lagi. Kalau dalam negeri kita ni selesai dah, orang Islam lain perlu juga lagi. Pakai miskin ni pun tak selesai lagi, usaha kau lain-lain. Boleh dikatakan asnaf tu ada berlaku, tapi tidak diguna dengan baik. Jadi kalau nak labur dalam keadaan ni tidak sesuai. Mungkin ada keadaan-keadaan tertentu boleh. Dalam keadaan orang Islam memerlukan, berapa ramai orang Islam mati menega, mati muda, tenggelam dalam hutan, wal gharimin. Ada, tapi setara mana pihak yang berkenaan ni memikir untuk demo ni, untuk membela peniaga-peniaga Islam lawan. Hak adanya nak beri ke fakir miskin, hak sesak, cacat gitu je lah. Sedangkan anak yatim boleh jadi dia kaya,